Dalam perjalanan hidup yang penuh cabaran ini, adakah anda pernah rasa seolah-olah obor harapan anda semakin malap? Di tengah kekeliruan dan ketidakpastian, mudah untuk kita kehilangan percikan iman yang dulunya begitu terang. Mari kita bongkar rahsia untuk menghidupkan semula cahaya abadi itu dalam diri kita. Ternyata, jawapannya telah lama termaktub dalam firman Tuhan. Dalam Bilangan bab 8, ayat 2, Tuhan berfirman, ketujuh-tujuh lampu itu hendaklah menyala di hadapan pelita itu. Ini bukan sekadar arahan ritual, tetapi lambang rohani bagi setiap kita. Ia berbicara tentang perintah ilahi agar cahaya kita tidak pernah padam, malah sentiasa menerangi jalan di hadapan. Melalui urapan Roh Kudus yang tak terbatas, api iman kita akan sentiasa membara, membebaskan kita dari kegelapan dan keraguan. Cahaya ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk menerangi orang lain, membawa kasih, kedamaian dan harapan kepada dunia yang dahagakan terang. Biarkan api itu bersinar sentiasa.